Baiklah anak-anak murid sekalian, masa PDP kita sudah hampir berakhir. Marilah kita ingat semula kata kerja yang telah kita pelajari dengan melengkapkan jawapan bagi cerita melalui gambar yang disediakan. Cikgu akan menayangkan 3 slide untuk kamu baca dan memberi jawapan berdasarkan kata kerja yang kita pelajari terdahulu. Okey, cerita bergambar pertama. Cikgu baca dan anak-anak murid memberi jawapan berdasarkan kata kerja yang dipelajari. Pada mulanya, saya menjual kek lapis Sarawak secara dalam talian sahaja. Apabila tempahan meningkat dan perniagaan saya maju, saya berfikir mahu membuka sebuah kafe di Bandaraya Kuching. Peribahasa ibarat peribahasa yang orang mengantuk disorongkan bantal. Pihak bank telah pinjaman modal kerana ingin menggalakkan usaha wanita seperti saya menceburi bidang perniagaan. Oleh itu, dengan nasihat dan dorongan daripada rakan-rakan yang telah berniaga, saya mencuba nasib. Okey, murid-murid diberi 1 minit untuk memberi jawapan. Baiklah anak-anak murid, 1 minit sudah berlalu. Kita semak jawapan yang kita cari sebentar tadi. Jawapan bagi petikan ini adalah yang pertama, berkembang. Yang kedua, menawarkan. Dan yang ketiga, membekalkan. Murid-murid bolehlah menanda right sekiranya jawapan murid-murid betul. Saya pasti murid-murid dapat menjawab dengan betul. Cerita gambar kedua. Murid-murid, sila baca bersama-sama cikgu untuk mencari jawapan kosong tersebut. Kata orang-orang tua, genggam bara api biar sampai jadi arang. Maka saya meneruskan perniagaan yang penuh cabaran. Keuntungan yang diperolehi saya gunakan untuk sayap perniagaan dengan membuka beberapa cawangan kedai di sekolah Malaysia. Baru-baru ini, usaha saya oleh Kerajaan Negeri Sarawak apabila mendapat gelaran Tokoh Usaha Wanita Sarawak 2021 atas usaha mempopularkan kek lapis Sarawak sebagai produk pelancongan negeri ini. Para wartawan menemu ramah saya untuk menggali rahsia kejayaan. Ingatlah bahawa usaha tangga kejayaan. Okey, murid-murid diberi 1 minit untuk mencari jawapan. Okey, kita lihat kepada jawapan cerita bergambar ini. Kata orang-orang tua, genggam bara biar jadi arang. Maka pada petikan ini, nombor 1 adalah memperlebar. Yang kedua, diiktiraf. Dan yang ketiga adalah berebut. Tahniah dengan jawapan yang murid-murid berikan. Maka berakhirlah pengajaran kita pada kali ini. Kesimpulannya, bergelanggang di mata orang banyak, jelaslah bahawa murid-murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata kerja transitif dan 3 kata kerja tak transitif berdasarkan petikan cerpen pedoman buat sahabat dalam peta I-Think dan membina sekurang-kurangnya 3 ayat berdasarkan kata kerja yang dipilih. Maka berakhirlah PDPC
kita pada pagi ini. Jumpa lagi di lain waktu. Sekian, terima kasih.